Dia tengah duduk kencing. Dia nampak ada budak tengah duduk tepi sebelah mangkuk jamban tu. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cerita kali ni sangatlah di luar jangka. Mana taknya? Okey, hampa bayangkan kalau kawan hampa ni dia suka duk kutip barang-barang pelik-pelik buat balik rumah. Dah hampa tak tahu. Nak tahu cerita dia macam mana? Cerita dia macam ni. Azri dengan kawan dia memang dah rancang lama dah nak berkonvoi ni. Selalunya duk rancang tak jadi-jadi. Tapi kali ni last minute, sembang kat kedai mamak, terus semua packing barang, naik motor, konvoi terus. Selalu macam tu jadilah. Dan mereka ni semua merancang nak start mereka punya konvoi ni daripada Bukit Kayu Hitam lah. Sebab masing-masing dah ada pasport. Konvoi kali ni mereka nak buat lain sikit. Di mana kalau boleh mereka nak kurangkanlah duduk di hotel ataupun duduk di motel ke, duduk di homestay ke, mereka nak berkemah. Kononnya nak Rambo lah. Jadi perjalanan dia start daripada Bukit Kayu Hitam, lalu kot sebelah Patani, kena Ratiwat, naik ke Golok, kemudian keluar di immigration di Golok tu, di rantau panjang, pergi ke Janda Baik dan balik semula ke sebelah Perak lah, naik balik. Jadi bulatan lah kat situ. Yang tu lah antara konvoi mereka nak buat. Betul-betul international ni. Jadi Azri bersama lagi 3 orang kawan dia, 4 orang lah, 4 sekawan ni, bawa lah motor dan pergi berkonvoi lah. Semasa berkonvoi ni semuanya sempoi, seronok, bertakak gambar, update status apa semua, tunjuk dekat orang lah kata mereka nak pergi berkonvoi ni. Semua pakai ranggi-ranggi lah, baju-baju bandel yang ribu kaban, pakai benda-benda rare, benda-benda apa yang nak dapat ni, mak-mak motor suruh duduk cari tu, pakai habis lah, nak tunjuk kata nak ride motor ni. Time tu lah nak tunjuk pun, takkan nak pergi Tesco nak pakai kan, macam tak berbaloi je. Jadi selepas border tu, mereka pun jalan lah. Mereka pun straight lah, mereka ingat nak ambil jalan Kelongek pada awalnya. Sebab apa? Sebab nak main T-by lap kot tu lah. Sebab jalan bukit ni sedap lah kalau nak main kono-kono ni. Tapi bila mereka berhenti semayang saat di masjid kat tepi tu, ada kawan kata yang elok kita lalu kat tepi pantai. Kiranya lalu jalan yang depan lagi lah. Mana kata kalau straight tu pergi ke Hatnyai, tapi kali ni ambil belah kanan. Kira lalu kat sebelah pantai je. So boleh lah berhenti rehat-rehat saat ke, mandi ke, nak berkemah saat ke, macam tu lah. Jadi semua pun setuju lah. Daripada tadi nak main lap dekat kawasan bukit tu, maka tukar lah pergi lalu ke sebelah pantai pula. Ternyata lah pemandangan di sebelah pantai tu tak mengecewakan lah. Di mana kalau kita tengok cantik, ayak biru. Dan bila lepas dah bawa motor ni, tiba-tiba kawan dia angkat lah isyarat nak berhenti tepi. Semua pakat berhenti habis tepi lah. Masa berhenti kat tepi tu, kawan dia kata, weh jom berhenti sat, kita belilah makan-makan tepi ni. Sebab di kawasan nak sampai ke Patani tu, simpang nak masuk ke Nongcik tu, kiranya nak masuk dalam Patani dah lah, tak berapa jauh dah. Dan ada lah kedai-kedai tepi jalan ni, kedai-kedai yang jual barang-barang yang kita kalau pisiam tu kita belilah, macam dengan kacang-kacang, asam ke, ikan ke, jenis macam tu lah kan, yang kita duk beli kat Padang Besar tu. Tapi kat sini dia upgrade sikit. Dia ada ikan tukar goreng, tu ikan pari cik tu, dia ada ketah goreng. Kiranya boleh beli makan terus dekat tepi pantai tu. Boleh sewa lagi gazebo kat situ kalau nak gazebo lah. Tapi mereka ni tak sewa lah. Sebab apa? Sebab mereka dah bawa dah kemah dengan kerusi healing tu. So di situ lah mereka nak pakai. Jadi lepas beli dah makanan ringan-ringan ni, tak beli banyak lah sebab naik motor je. Lagipun nak makan seronok-seronok saja, bukan nak membeli belah sangat pun. Mereka duduk di situ. Dan bila mereka duduk di situ, ketika tu lah 3 orang kawan ni duk pergi takat gambar, duk pergi bang kasut main ayak kat situ. Sat-sat tak berenang pula, main ayak je. Lah ketika ni lah Azri ni dia terjumpa satu patung tepi pokok. Patung tu patung budak pakai pakaian tradisional orang Thailand. Rupa dia dilukis dengan elok lah. Patung tinggi ni saja. Dan si Azri ni pula tak semena-mena. Dia terasa nak ambil patung tu, simpan. Dia boleh pergi ambil pula bola beg dia, bawa sekali, bawa balik. Tak tahulah nak buat souvenir ke apa ke. Mungkin sebab dia nampak unik kot. Patung budak pakai baju tradisional orang Thailand kan. Semuanya okey, tak ada apa masalah pun. Okey, dah settle makan apa semua dah puas hati dah. Main ayak kat situ, takat gambar apa semua dah. Update status lah, tunjuklah kata aku main kat Thailand ni. Settle dah, pakat naik motor habis. Jadi bila naik motor habis ni, mereka masuklah ke Pekan Tani, pusing-pusing. Dan seterusnya pergi ke Naratiwat, isi minyak apa semua. Seterusnya naiklah ke Golok. Rupanya bila nak pergi ke Pantai Timur ni, kalau kita naik ke Bukit Kayu Hitam tu, agak dekat lah juga perjalanan dia. Naik ke Naratiwat dan seterusnya sampailah ke Golok. Sampai di Golok tu dah malam dah. Jadi ada seorang member mereka ni cakap, jelah kita try tidur dulu dekat sini. Dia berkata sini syok juga. Sebab Golok ni boleh dikatakan happening juga lah kot malam-malam. Tak tahulah happening macam mana. Jadi Azri dengan kawan dia ni pun sewalah hotel dekat situ. Pada malam tu tidurlah mereka ni semua dekat hotel tu. Sementara nak tunggu esok lah. Esok ni lepas keluarlah border tu, keluarlah immigration. Pada malam tu, okay, masa masuk dalam bilik tu, kawan dia nak charge handset. Nak charge handset, rupanya plug mereka tak sama dengan plug kita. Nak kena beli baru lah kepala plug tu. Kepala plug extension nak cucuk masuk ke plug di hotel tu. Sebab nak charge power bank, nak charge handset, lepas semua kepala benda lah nak charge kat situ. Jadi kawan dia pun turun lah. Sebab tadi dia nampak kat bawah tu ada lah. Sebab orang hotel ni macam tahu-tahu dah lah. Selalunya orang Malaysia ni ada masalah tentang kepala plug tu lah. Jadi dia pun turun. Dia keluar bilik, masa dia nak turun tu, nak pergi ke lift, dia dah nampak seorang budak duduk tepi pintu.
Bukan pintu bilik dah, tapi pintu bilik hotel yang lain. Dia nampak budak tu, dia senyum sajalah. Cuma dia tak tegur lah. Dia tegur budak tu mana faham. Budak-budak Siam kan, dia kan reti pun bahasa Siam. Jadi masa dia tekan lift apa semua tu, tak ada masalah lah, turun bawah, belilah kepala tu, beli 2 lah kot. Kalau beli 1 saja, yang lain semua tu duk berotak lah. Jadi kalau 2 ni cepat lah sikit nak cas tu, sementara esok dia pun nak keluar. Okay, lepas dah bayar dah, duit dah dekat kaunter tu, dia pun naik balik. Masa dia buka lift tu, budak tu ada dalam lift. Dia pun tekan bilik dia lah. Tapi budak tu tak keluar, budak tu duduk dalam tu juga. Dia pun duk tengok ada budak kat situ, dia cuba-cubalah nak tanya budak tu. Dia tanyalah, tapi tanya bahasa Inggeris lah. Mama, papa. Contohnya nak kata macam tu lah, mana mak mana ayah. Betul budak tu duk tengok dia, tapi kali ni budak tu senyum kat dia. Dia pun okey lah, tapi dia rasa something lah bila budak tu senyum kat dia. Dia pun cuba-cuba lagi lah nak bercakap dengan budak ni, tapi budak tu dia respon, tapi dia tak cakap apa. Dia cuma gelak tengok lelaki tu saja. So lelaki tu pun tak apalah, dah budak tu pun nampak macam tak boleh cakap, tak faham. Lagi ada lah kot mak ayah dia main ambil, tak pun lagi reception tu tolong dia ke pergi cari mana bilik mak pak dah. Dia pun kalih dah balik pergi sebelah pintu lift tu, sambil duk tunggu lah sampai ke tingkat bilik dia tu. Dan tak lama lepas tu, ting, sampailah di bilik dia. Sampai di tingkat bilik dia tu, dia pun kalih nak tengok budak tu pula. Nak bagi tahu lah, dia nak babai lah kot. Kata nak masuk dah pergi bilik dia. Sekali rupa-rupanya tak ada siapa pun dalam tu. Dia seorang-seorang saja. Apa lagi kawan ni? Bukan langkah 1000 dah, langkah 2000, 3000 lah. Lari pergi bilik dia, ketuk pintu ni. Kawan dia pun bukalah pintu bilik tu. Dah masuk pintu bilik tu, kawan dia pun ceritalah yang dia nampak budak apa semua. Geng-geng ni pun pakat kecuk perut lah. Lepas tu tak ada siapa dah keluar bilik. Tunggu esok lah. Mula-mula rancang jugalah nak pergi jalan malam-malam kan, tengok karaoke lah apa, sebab dia dengar kat bunyi kelab malam kot tu. Tapi lepas tak pergi lah. Malam tu alhamdulillah lah jadi benda tu. Jadi kira malam tu mereka cuma tidur saja di situ. Pagi dah menjelma, sembahyang subuh apa semua dah, turun breakfast sikit kat situ. Rupanya breakfast kat situ murah, sedap pula tu. Pelayan kedai tu pun segak-segak. Seterusnya Azri dan geng-geng dia ni pun balik lah lepas dah cop di immigration kat situ, keluar kereta panjang dan teruslah meneruskan mereka punya konvoi. Perjalanan semuanya indah, tak ada apa pun terjadi. Mereka singgah di Janda Baik, mereka naik sat ke Genting, takat gambar apa semua kan, main lab apa semua, balik ke Simpang Kulai. Semuanya tak ada masalah. Taklah tiba-tiba motor tu jadi berat ke, nampak penampakan tengah jalan ke, tak ada apa, semua okey. Semuanya terjadi apabila mereka sampai dah di rumah sewa mereka. Bila mereka semua dah sampai dah di rumah sewa mereka, semua pakai duk kemas-kemas barang masuk bilik masing-masing lah. Malam tu tak ada apa lagi. Yang si Azri ni pun dia buat keluar lah patung dia tu. Dia buat keluar patung dia tu, dia letak di atas, dia letaklah di atas meja dia. Dia duk tengok patung tu, duk pusing-pusing. Macam patung ni. Dia duk kira benda rare lah, tak tahulah kok si Azri ni jenis suka simpan barang-barang rare kan, barang-barang yang macam dengan payah nak dapat ke. Dia duk rasa macam tu lah. Jenis kalau jenis patung samurai ke, jenis barang-barang orang kata apa, pasal karat ni dia suka simpan lah kot. Kalau jenis orang duk kutip-kutip barang lagu tu kan. Jadi si Azri ni pun dia keluarkan patung tu, letak lah elok dekat dia punya mari. Semuanya tak ada apa pun jadi. Hari pertama tak ada apa, hari kedua tak ada apa. Dan hari ketiga ni si Azri decide, dia duk rasa macam patung kan duk letak atas mari ni. Dia ambil patung tu, dia simpan dalam plastik hitam, dia buang dalam kotak. Lepas dia ingat patung je kan, nanti bila masa dia nak jual ke, dia ada benda nak guna ke, dia akan buat keluar balik lah macam tu kan. Setengah orang dia suka buat balik benda pelik-pelik main ke rumah ni. Dia duk rasa dia nak pakai benda tu, padahal benda tu bukan nak pakai pun, buat semua lah. Dia suka simpan. Lepas si Azri ni bubuh patung tu dalam plastik hitam, ikat, buang dalam kotak, simpan. Tak tahulah bawah katil ke, celah mari ke, tak tahulah kat mana. Di sinilah berlakunya gangguan. Gangguan ni berlaku dekat kawan dia, bukan kat Azri. Kawan dia balik rumah dulu sebab lepas ni kerja lain-lain. Azri dengan kawan dia seorang lagi kerja di tempat yang sama. Diorang kawan ni penyewa yang main sewa tumpang kat situ lah, tapi dah main sewa lama-lama dia rapat, dia kawan. Tapi lepas ni kerja di tempat lain. Jadi kawan lain ni balik awal, dia balik rumah. Dan dia balik rumah, dia buka pintu, dia tengok budak duk berlari dalam rumah masuk ke bilik si Azri. Apa lagi terkejut lah mamat ni. Dia duk rasa mainan perasaan dia kot, tapi dia rasa meremang lah nak masuk. Tapi dah sebab rumah dia dah sebelum tak jadi benda tu. Jadi dia tak rupa nak ambil pot sangat lah, lagipun dia lelaki. Dia tak rupa nak kisah sangat. Selagi yang tak main gigit kaki ku, tak ada masalah lah. Tu selalu lelaki lah. Jadi kawan si Ari yang seorang ni pun dia pergi masuk bilik dia, mandi bos semua, duk tengok Netflix ke tak tahulah buat apa. So tak ada apa. Hari pertama macam tu saja. Gangguan dia budak lari masuk bilik si Azri ni saja. Hari kedua masih lagi tak ada apa. Tapi kawan dia ada cerita lah yang dia terdengar bunyi suara budak dalam rumah depa. Bila dia duduk dalam bilik dia, tapi dia dengar suara budak. Suara budak kat ruang tamu. Tapi paling kuat sekali suara budak tu kat bilik si Azri ni. Bukan kawan dia yang seorang tadi tu saja. Kawan dia 3 orang lagi ni pun dengar benda sama. Dia kata dalam bilik si Azri ni macam ada suara budak, macam yang budak tu duk main, macam duk lompat-lompat atas katil. Bunyi suara budak lah, macam budak duk main lah. Malam seterusnya baru jadi dekat si Azri ni. Apa yang jadi kat Azri ni? Malam seterusnya si Azri ni cuti. Jadi bila cuti ni dia tidur petang lah. Dia tidur dekat nak maghrib tu. Kiranya tidur petang lah.
Waktu dia tidur petang tu, tengah-tengah duk syok, tidur ni memang orang kata jerap elok lah. Pulas tidur ni, sedap ni tidur. Duk tak duk, muka dia kena tampak, kedepak. Terkejut Azri ni, mangkit. Tengok cari siapa ni duk tampak dah ni. Sambil pegang muka dia, memang dia rasa ada orang tampak. Tangan kecil, halus je. Ni berasa ni kat pipi. Tapi nak buat macam mana? Tak ada siapa. Dia duk rasa, mimpi ke apa ke ni? Kawan pun, aku tidur petang lah kot. Time tu sedap tu, tak hilang ngantuk-ngantuk tu. Tu je ubat dia. Pang sekali hilang ngantuk tu. Si Azri ni tak mahu nak ambil pot sangat lah. Tapi benda tu tak berakhir kat situ je lah. Penampak tu sebenarnya salam perkenalan saja. Ada lagi benda yang bakal berlaku. Malam tu Azri tak keluar. 3 orang kawan dia nak pergi tengok wayang. Dia ni bukan kaki wayang pun, dia tak minat sangat tengok wayang ni. Jadi dia tak pergi. Dia duk ingat kata daripada duk keluar habis duit itu, pergi duduk kat rumah tengok Netflix pun boleh. Netflix pun ada cerita sama juga. Wayang tu pun nanti tak lama masuk Netflix ke kan. Jadi si Azri masa duduk rumah seorang-seorang, kali ni dia pula yang dengar bunyi suara budak duk main kat luar, duk bergelak hehehe kat luar. Suara budak duk seronok. Tadi ni dia rasa lain macam sikit dah. Nak gerun tak gerun. Tapi dia macam tak mau ambil pot sangat lah. Dia duk sambung lah buat kerja apa dia nak buat situ. Tak tahu tengok Netflix ke, main TikTok ke apa, tak tahu lah dia buat benda apa. Dan ketika dia tengah duk ralik duk buat kerja dia tu, dia dapat rasakan baju dia macam ada orang tarik kat tepi ni. Macam orang duk tarik. Dia kali tepi, tak ada siapa. Dia memang dia rasa ni benda orang duk tarik ni, orang duk runtun. Macam budak duk tarik. Dia tak mau rasa apa lagi lah. Dia tak mau duk nak lebih-lebih lagi. Tapi dia mula rasa tak sedap lah. Dia rasa tak syok dalam bilik tu dah. Dia rasa cerin, naik bulu roma. Dia rasa macam kan ada gangguan daripada makhluk halus lah. Dia duk rasa hantu lah. Time tu dia main dah perasaan ada hantu dalam bilik dia tu. Apa lagi si Azri ni pun decide nak pergi kedai mamak lah, minum-minum lah. Kut dia letih sangat ke apa kan. So dia pun keluar lah, pergi minum dulu. Tak ada apa sangat lah. Masa dia keluar tu, kawan dia balik. Tengok lah rumah, TV kat rumah mereka tu terbuka. Macam ada orang duk tengok. Mereka ni duk ingat yang si Azri ni ada kat rumah. Tapi motor tak ada. Yang TV duk buka. Kawan-kawan dia pakat duk marah kat dia lah. Dia ni segi nak bayar karan teruk lah. Kut dia pun nak keluar ni, tutup lah TV dulu. Ni kalut sangat ni. Masa semua duk sangkut kunci apa semua ni, kawan dia seorang ni nak terkencin. Yalah tengok wayang tadi kan, minum air apa semua, sejuk kot, balik main kencing kat rumah. Masa kencing tu lah, dia buka tu lah jamban tu kan. Dia buka jamban tu nak kencing. Masa tu duk syok pancut. Kecil pancut lah kot kan. Dia kata dia tengah duk kencing, dia nampak ada budak tengah duk duduk tepi sebelah mangkuk jamban tu. Apa lagi menyembak habis dalam bilik yang tu. Kawan tu kencing tak ada basuh, tarik sulak keluar. Kata, "Wih, aku nampak budak dalam bilik yang." Kawan-kawan dia semua kata, "Wih, hang ni gak-gak ah." Tapi memang lepa pun duk rasa tak apa nak sedap dah. Lepa pun ramai-ramai pakat dulu habis sokok sebetang dua lah. Sementara nak bagi pulih balik kan. Dia duk rasa, "Wih, pasal apa ni duk jadi benda macam ni?" Tash, aku tak nak kata. Nasib baiklah kawan ni ada yang orang kata apa? Yang baik sikit lah. Yang selalu duk tegak lepa suruh semayang tak semayang ni. Kiranya dalam satu rumah tu ada lah seorang yang boleh harap. Yang jaga semayang ni, yang duk gerak lepas subuh ke, yang duk tegak lepas ni tak elok, ni tak elok apa semua. Ada seorang. Dia bukan alim sampai jadi peringkat ustaz tu, tapi dia ni orang kata apa, orang ada agama. Dia berkata tak apalah, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kita masuk. Depa pun lepas dengar kawan seorang ni beritahu macam tu, pakat baca habislah auzubillahi minasyaitonirrajim, bacalah Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, baca ayat kursi 3 hol, pakat masuk. Alhamdulillah tak ada apa terjadi. Semua pakat masuk bilik masing-masing. Tapi yang 2 orang ni tak mau tidur bilik depa. Yang seorang tadi ni hak nampak budak tu lagi telah dia lagi awal lagi tak mau tidur bilik dia. Nak tidur dengan kawan hak yang alim sikit ni lah, yang baik sikit ni. So lepas 2 orang tidur di bilik kawan ni lah. So bila agak tengah malam tu, tak tahulah pukul berapa, tapi lewat daripada kawan-kawan dia ni lah, si Azri ni masuk ke rumah. Bila masuk ke rumah, si Azri nak pergi ke bilik dia lah. Masa tu lah kawan dia terdengar orang duk menjerit kat luar. Dah menjerit kat luar, tiba-tiba dengar bunyi benda kena baling, sofa kena tendang. Geng-geng ni pakat kalut habis buka pintu tengok. Duk tengok rupa-rupanya si Azri ni duk mengelupak dah atas lantai. Geng-geng ni tak tahu nak buat apa dah. Pakat semua nak pegang si Azri ni lah. Tapi si Azri ni dah jadi macam kan mata pun dah putih dah. Kawan dia seorang lagi tu, adalah adik-beradik yang duk tu. Dia telefon lah, dia punya Pak Long ke Pak Ngah ke tak tahulah. Telefon kata beritahu ni si Azri ni duk mengelupak lah rumah dah. Duk cakap pasal siam lah. Duk jadi tak tahu hala ni. Masa tu Pak Long dia pun tahulah yang si Azri ni mungkin kena kacau lah. Pak Long dia bawa orang pergi lah. Orang yang pandai nak hadap benda-benda macam ni. Pergi lah 3 orang kawan Pak Long dia pergi ke rumah si Azri ni, rumah sewa lepas ni. Bila sampai tu nampak si Azri ni duduk macam orang nak bersilat dah kat situ. Duduk orang kata apa, gaya-gaya orang kena rasuk lah, menunduk apa semua dah ni. Duk bercakap-cakap atas lantai dah sambil duk cakap bahasa Siam. Jadi kawan Pak Long dia tu masuk duk tengok Azri jadi macam tu, terus sound tu macam tu. Sudahnya duk kacau budak ni dah. Tapi standard cerita-cerita macam ni, mana ada makhluk halus tu akan terus keluar macam tu je. Kalau kena suruh macam tu, mestilah akan ada sikit perlawanan kat situ. Jadi Azri yang kerasukan tu pun dia tak peduli pun dengan kawan Pak Long, kawan dia ni. Sampailah kawan Pak Long dia ni baca terkumat kami ayat apa, pergi duk dekat dia sambil duk tarik
Inilah buat macam gaya-gaya orang nak berubat orang lah. Pegang kepala orang. Masa pegang kepala tu duduk cakap siam lagi. Perempuan cakap siam lah. Waktu tu setelah dia baca ayat Quran apa semua, dia pegang, dia tekan kepala tu, dia tarik, dia macam tarik buang. Tarik buang, dia pegang kepala yang tu, tarik buang yang tu. Tarik buang. Kalau dia tarik buang macam tu, baru si Azri ni boleh cakap Melayu. Baru boleh cakap Melayu saja, tak keluar lagi. Dia tanya, "Hang pasal apa masuk badan kawan ni?" Kawan tu cakap lah, tapi kali ni bunyi dia macam bunyi orang petani sikit. Bunyi cakap bunyi belum macam radio belah Kelantan lah. Duk bunyi kata yang kawan ni tak layan dia dengan elok. Ambil dia tapi tak jaga dia dengan elok. Yang kawan Pak Long ni pun tanya lah lagi, "Ambil apa ni?" Kawan Pak Long tanya kan kawan ni, "Hampa ni, kawan hampa ni ada duk pergi belajar benda tak kena ke?" Geng-geng ni bukan duk kata, "Tak tahu, kami tak tahu." Selama duk dengan dia ni, dia bukan mengarut lagu tu, mengarut cara dia lah. Tapi dia taklah jenis pi ambil ilmu-ilmu lagu ni. Betul dia tanya, dia apa dia tak jaga hang ni? Benda tu reply lagi lah, dia ambil aku, dia jaga aku tak elok, dia tak tatang aku dengan kasih sayang. Kau duk pelik lah, sayang tak sayang pula ni, kenapa kan? Lepas lama sesi berdialog tu apa semua, kawan si Pak Long member dia ni macam kan tak pernah layan sangat lah dengan ni. Dia ingat dia ni mampu, dia terus baca ayat apa semua, ambil berah kunyit apa semua, baling lah si Azri ni. Bila baling, si Azri ni pun sedang balik apa semua pun. Si Azri ni pun orang kata dia nampak letih lah. Dah nampak letih ni, geng-geng ni pakat suruh dia duduk dulu lah. So kawan Pak Long dia ni ambil ayat segelas, baca ayat nak bagi dia naik semangat balik lah kot, bagi dia minum. Okey, masa bagi dia minum tu dia okey dah. Lepas tu baru kawan si Pak Long ni start tanya, "Ni aku nak tanya hang lah, hang dah ambil ilmu apa ni sampai dia jadi macam ni? Adakah benda ni? Sebab selagi tak ambil benda tu lagi hang dia jadi balik ni." Dia keluar sat ni. Kawan ni pun duk fikir, tak tahu Pak Long, saya tak ambil apa pun, saya tak tahu pun. Sambil duk lemah lagu tu lah. Hang ingat balik, hang ada pergi menuntut apa tak? Ingat cik, benda ni tak baik, tak boleh, susah badan, seksa diri, hang nak mati payah. Azri ni pun sambil duk pejam celik kelipok kan, duk fikir balik, baru dia duk kata, hari tu saya dah ambil satu patung kat tepi pantai masa pergi konvoi. Kawan-kawan dia semua pakat tengok dia habis. Tapi nak maki pun tak boleh lah, pasal ada orang tua itu kan. Semua pakat hang ni punca. Lepas tu kawan Pak Long tu pun tanya lah, "Lah ni hantar mana patung tu?" "Duk ada dalam kotak dekat mari." Apa lagi kawan Pak Long ni pun kata, "Ni hampa pergi tengok dalam bilik dia." Tiga orang masuk bilik. Mana ada berani seorang-seorang nak pergi. Semua tiga orang masuk pergi ambil. Pergi cari jumpa lah kotak. Keluar sekali kotak-kotak tu terus. Puas hati. Lagi silap barang dah masuk lain kan. Baik ambil kotak tu terus. Dia buat keluar kotak tu, buka kotak tu, dia kata dalam plastik. Buka plastik hitam, ada patung. Lepas tu Pak Long tu mengucap panjang lah, "La ilaha illallah." Budak ni hang tahu tak ni patung apa? Yang si Azri ni tak kata apa, dah duduk sengap je lah. Pakcik tu nak bancuh dia macam mana, bancuh lah. Dia terima waktu tu. Ni patung siam ni, patung Lutek. Patung Lutek ni orang guna, dia orang puja, bagi masuk roh dalam ni. Orang nak bagi dia kaya, orang nak minta anak, orang siam pakai patung ni. Ni hang gagah ambil kat mana ni? Hang nak buat apa patung ni? Duduk sengap, kita, "Dok cik, saya ambil lah, saya ingat patung besarnya, saya tak tahu kata patung tak boleh. Lain kali dengan duk kutip benda hang tak tahu." Dia pun tak tahu nak buat apa patung tu. Pak Long tu kata, "Bagi kat dia dulu, dia bawa balik." So masa kawan Pak Long tu ambil patung tu, dia bagi tahu patung tu, "Lah ni aku nak bawa hang, nak bagi balik kat tuan hang. Hang jangan kacau budak-budak ni dah." Kawan Pak Long ni pun bawa lah patung tu, bawa balik patung tu. Masa kawan Pak Long kawan dia ni balik dah apa semualah, tiga orang hak mai tolong lepas tadi ni balik dah. Masa tu lah member-member dia duk tanya si Azri ni, hang macam mana tadi ni yang boleh dia masuk tu?" Azri ni bagi tahu masa dia balik tu, dia nampak ada budak duk tengok TV. Duk atas kosian duk tengok TV. "Aku pergi tengok budak tu. Budak tu tak ada mata, biji mata dua-dua tak ada. Lepas tu budak tu tengok aku, gigi dia panjang, lompat terkam naik kat muka aku. Aku mengelupak lah. Lepas tu aku tak sedap apa dah. Sedap-sedap aku tengok, apa Pak Long tadi duduk depan aku, duk tanya aku ambil apa. Lepas tu kawan-kawan dia pun kata, "Hang ingat weh, hang nak buat macam tu dah. Bahaya ni. Ni kira kita nasib baik ni. Pak Long aku kenal kat orang boleh berubat. Kalau tak, esok lah baru selamat hang. Hang duduk lah dulu bersilat seorang-seorang ni." Patung tu kemudiannya si perawat ni bawa pergi ke Wat Siam lah, jumpa dengan Sami. Dia bagi balik dekat Sami. Dia cerita lah apa jadi, yang ada seorang budak Melayu ni tak tahu hala pergi ambil patung dekat tepi pantai dekat Siam tu, bawa balik mai ke rumah. Lah kali kena kacau. Sami tu gelak lah. Sami tu tengok patung tu. Sami tu kata, "Tak apalah, lepas tahu lah nak buat macam mana, nak putuskan benda tu macam mana." Jadi semuanya selamatlah di situ. Jadi perawat tu pun tanya lah dekat Sami tu, "Patung ni lepas guna buat apa? Kalau ikut benda gaya ni, patung ni rasanya ada orang yang nak minta anak. Kiranya hak minta patung ni, okey lah, ni ikhtiar dah nak bagi dia mengandung. Kotlah dia pergi hospital dah, dia pergi makan jamu semua tak jadi kan. Mereka pula orang Siam adalah kepercayaan mereka. Jadi mereka pergi lah ke Wat Siam mereka, minta tolonglah Sami untuk bagi cara mereka dapat anak. Cara dia dengan mereka kena puja budak yang dah mati, masukkan roh dia dalam patung tu. Kemudian mereka kena jaga patung tu macam anak mereka. Mereka kena tak elok, bagi tidur macam budak, kena cakap macam budak-budak, kena buat cara elok, kena jaga patung tu macam jaga manusia, cakap macam manusia, kena layan elok. Dan dikatakan boleh dapat anak. Sebab tu dia buat benda tu. Tapi tak tahulah kenapa dia pergi buang patung tu. Kok tak jadi ke, ada gangguan ke, tak tahulah. Lah kali dia pergi
pi buang di pantai. Dan duk tak duk, si Azri ni pi kutip balik pula. Kena lah. Jadi itulah cerita yang dapat saya ceritakan pada anda pada malam ni. Cerita ni mengingatkan kita supaya jangan duk pandai-pandai nak ambil apa-apa yang kita rasa macam pelik dan bukan barang kita sekalipun kita jumpa. Selidik dululah. Lah kali tak pasal nasib lah, tak gila ke apa ke duk ambil barang-barang macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda yang sudi untuk dengar cerita saya sampai habis. Semoga anda semua terhibur lah dengan cerita ni. Jangan terlalu nak serius sangat dan jangan terlalu nak skeptikal sangat lah. Kita bersederhana. Apapun, terima kasih kepada anda. Dan insyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Ingat gang, jangan tinggal salat dan jangan lupa selawat. Assalamualaikum.